Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni dia, kita nak tunjuk payung yang kita telah pakai selama 2 tahun. Nampak kualiti dia besar kan? Oh, nak terbang member. Okay, kalau nak beli boleh tekan link kat bawah. Tapak dia ni asal dia spike macam ni. Spike dia ada 3, tapi dah patah satu, nampak bekas patah dia tu. Jadi aku pakai tapak yang ni. Tapak yang ni kalau angin tak kuat okey lah. Cuma dia kena spike juga. Bagusnya pakai tapak yang ada spike. Dia benam terus. Nak cari cara pasang dia. Sebab kalau dekat side tak ada pokok nak berlindung, macam ni lagi nak makan koci ke apa senang. Pandai dia pasang, pandai ke tak pandai tu. Ni kan. Tekan masukkan. Okey, pusing. Pusing ni pusing masukkan ni. Yang pin tadi masukkan tu bang. Mana? Jumpa mana pin? Ngam. Tu boleh baca. Okey. Mana tempat redup je ni? Tak ada. Tempat redup je kat kereta kau. Kereta kau salah parking ni. Kau ejar kereta lu lah. Ejar kereta dulu. Tak. Ni memang redup kat kereta. Kau asal sulit tak? Tak boleh lah. Pasal Ni ada. Sekejap Ni memang dia punya. Tak tahu, aku buat sendiri. Mana kau dapat? Baik ni. Bang kabel tak boleh pijak pula keras ni. Tadi aku semalam tak ada, kau dia kuat ni. Ni ikat buat sendiri biar dia tak terpelanting. So macam ni rupa payung dia. Dia kena pasang tegak, angin masuk dia tak terbang. Kalau pasang tinggi angin tiup memang terloncat dah. Nanti payung boleh berteduh. Okey.